Basabah saya mu. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang main dekat warung Dekna, Pangkalan Nako. Jadi abang mai sini, abang teringin sangat nak makan sup celup-celup. Lepas tu warung Dekna ni salah satu warung kegemaran abang. Jom saya mu ikut abang tengok abang makan. Let's jom saya mu, let's jom. Okey, saya mu ni lah kedai dia, warung Dekna, Pangkalan Nako deh. Kalau siapa nak makan sup celup-celup, saya mu kena mai sini deh. Okey, kedai dia mudah saya mu, depan tu Chef Bao. Saya mu masuk kat sini. Ni lah kedai dia, tepi jalan betul-betul saya mu. Assalamualaikum Dekna. Waalaikumsalam Buat apa ni? Ni wak sup. Dalam sup ni ada belako Ada belako. Daging ada, tulai ada, jabuk ada, perut bulat ada, perut tebal macam-macam. Macam-macam dari ni ada. Saya kalau lembu ada belako lah ni. Saya mau tengok ni perut bola ni. Tu barang. Puas hati. Barang. Gede molek perut dia. Ni ke mana ni? Ni orang panggil perut tebal, perut jalan. Jom. Dia ada belako dalam ni. Ni perut masak. Perut masak? Ya cukup lekat. Mana nak makan cocok-cocok. Locim berada juga sini deh. Okey, saya mau tengok. Kalau kita tengok sos dia tu serondok tu. Saya tengok tu. Puas hati tu barang. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang main dekat warung Dekna, Pangkalan Nako. Saya mau tengok kombinasi atas meja abang ni ke. Main betul-betul kombinasi sempurna. Tengok penuh saya mu atas meja. Jadi saya mu, abang tak tahan dah nak makan. Jom tengok abang makan. Mula-mula ni saya mula tengok abang duk gerai, saya tengok tu. Giabok dia besar tu barang. Kalau kita tengok giabok tu ke, basabah saya mu. Abang nak terlalu saya mu. Bismillah. Wow. Lembutnya. Kalau kita tengok tu kan daging dia tu, ketulai-ketulai daging sangat-sangat besar. Lembut dah. Daging dia. Jatuh sosok gitu. Nak katanya lembut molek tu. Ambil kuah sikit, letak dalam ni. Dia main dengan telur dadar saya mu. Wah, hati saya mu tu barang. Tu, letak sini. Kita ambil ni sikit ni. Telur dadar dia. Kalau makan sup saya mu, kena ada telur dadar deh. Tu barang. Bismillah. Bom. Sup dia buah hati saya mu. Wow. Okey, lepas tu saya mau tengok ni barang keramat ni saya mu ni. Air asal dia deh, saya mau tengok tu. Comel. Ambil sikit betara. Bismillah. Wow. Netuk dalam mulut abang saya mu, macam-macam rasa ada. Puas hati ni. Okey, ni pula special dia, perut bulat goreng kunyit deh. Okey, saya mau tengok perut dia tu. Perut kunyit saya mu, letak sini. Lepas tu, sedang molek abang mari, dia ada menu terbaru deh. Sup ikan siakak deh. Puas selimah dulu. Menu tu baru saya mu. Ikan pula dia guna ikan fresh. Tu, putih molek. Nak kata dia guna tu ke. Ikan siakak tu yang fresh. Letak sini. Kita ambil ni, telur dadar letak sini. Kita ambil ni, daging. Giabok sikit tu. Daging saya mu. Puk molek. Letak sini. Kita ambil sambal belacan letak di atas ni. Saya mau tengok kombinasi kita hari ni. Penuh saya mu. Wow. Napuk air mulut abang saya mu. Makan kada berangi gini, bau pokok gini. Kenikmatan tak jumpa mana saya mu. Daging dia puk molek tu. Ni. Gede molek. Wow. Daging pula, daging tepat teh sebab tu lembut. Saya mau tengok ni. Maggi celup king besar nyepak penuh lauk gini 7 belayar. Saya mau tengok barang penuh lipoh barang tu. Tulai pada besar tulai tu. Jadi kita bubuh kakak-kakak dia dulu saya mu. Lada jeruk saya mu, lada jeruk kena bubuh banyak deh. Kalau saya mu mari sini warung Dekna ni, saya mu kena pilih ni Special King. Pabu ni barang. Kecul dia saya mu. Dengar pula kicauan burung ke. Sangat-sangat sempurna barang. Puas hati. Makan tengah-tengah hari gini. Tu barang. Penuh. Lipoh. Sebab bukit saya mu. Jadi kita konsang-konsang dulu saya mu. Saya mu tengok. Abang kena belek gini tu. Lauk penuh saya mu. Telur suti.
Penuh saya muha. Bismillah. Wow. Wow. Tengok tulis. Jarang abang tengok celup ada tulis saya mu. Sabuk gitu saya mu. Oh. Celup dia barang saya mu. Jadi hak nak makan nyocok-nyocok gini pun ada deh. Okey saya mu. Menu hak abang makan gini ke. Main betul-betul kombinasi sempurna saya mu ni. Barang boh.